Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar semua? Hari ini saya ada yang macam semalam saya tunjuk. Kejap ya. Kejap ya. Satu, dua, tiga. Okey, ini dia. Duit shilling yang saya tunjuk semalam kan. Okey. Okey. Kalau beli benda-benda yang besar tak cukup, macam laptop ke, handphone, TV, mesin basuh, semua barang elektrik. Kalau duit kertas boleh guna. Kalau ni tak boleh. Tak cukup duit shilling. Kalau duit kertas cukup. Okey je. Banyaklah kalau duit kertas. RM1, RM2, RM20, RM50, RM100. Banyak. Ada siapa nak sedekah ke? Boleh ke tak? Saya nak sedekah duit shilling je. Saya tak nak sedekah duit kertas. Tapi takut awak nak beli dengan duit kertas kalau barang besar. Okey. Okey, itu saja dari saya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.